Muslimin muslimat semua, maknanya kita berada di alam dunia hari ini merupakan untuk memenuhi syarat ke syurga Allah Ta'ala atau ke neraka. Langsung orang kata ke dia, dunia adalah jambatan akhirat. Bukan nak hidup di dunia, tapi nak tupai lalu aja. Asalnya kita, tok nenek kita Adam dan Hawa adalah ahli syurga. Kampung halaman asal kita syurga, tuan-tuan. Tetapi kita mesti melalui syarat dulu untuk kembali ke kampung asal kita, ke syurga. Mesti melalui alam dunia. Langsung Allah Ta'ala khabarkan kepada kita semua, mu kena beringat, benda yang mu tengok dalam syurga semua ada di dunia. Gapo dia yang mu tengok? Keseronokan, kedamaian, apa-apa sahaja. Allah Ta'ala kata tak seharusnya, tidak ada satu ruh pun akan aku masukkan kamu ke dalam neraka. Bila Allah Ta'ala jawab lagu tu, ruh jadi confused, jadi tanda tanya. Lepas tu untuk siapa ya Allah? Untuk syurga dan neraka ini. Langsung Allah Ta'ala jawab, adalah untuk popokmu, tetapi kamu mesti melalui syarat. Bila memenuhi syarat ni, aku akan masukkan kamu ke syurga atau ke neraka. Langsung Allah Ta'ala kata, syarat yang pertama-tamanya ialah kamu mesti melalui alam dunia. Kalau mu tidak melalui alam dunia, mu tak akan jumpa syurga dan neraka. Kamu mesti melalui alam dunia walaupun satu saat, satu second. Aku akan letakkan kamu di syurga atau ke neraka. Muslimin muslimat semua, maknanya kita berada di alam dunia hari ini merupakan untuk memenuhi syarat ke syurga Allah Ta'ala atau ke neraka. Langsung orang kata ke dia, dunia adalah jambatan akhirat. Bukan nak hidup di dunia, tapi nak tupai lalu aja. Asalnya kita, tok nenek kita Adam dan Hawa adalah ahli syurga. Kampung halaman asal kita syurga, tuan-tuan. Tetapi kita mesti melalui syarat dulu untuk kembali ke kampung asal kita, ke syurga. Mesti melalui alam dunia. Langsung Allah Ta'ala khabarkan kepada kita semua, mu kena beringat, benda yang mu tengok dalam syurga semua ada di dunia. Gapo dia yang mu tengok? Keseronokan, kedamaian, apa-apa sahaja. Kelazatan, kemanisan, kerinduan, segala-galanya yang berada di syurga ada di dunia. Cuma aku nak peringat ya kamu, yang ada di dunia itu adalah lokal, bagai sementara, tidak ori. Yang originalnya ialah bagai yang ada di syurga. Mu jangan tertipu dan terpedaya, jangan terpesong dan termakan kakah-kakah yang ada di dunia itu adalah barang sementara sahaja, tidak ori. Bila dengar lagu tu syarat untuk turun ke alam dunia menyebabkan boleh masuk syurga, melonjak-lonjak, minta-minta dengan Allah Ta'ala nak turun ke alam dunia. Tak sabar-sabar. Babah pasal nak turun ke alam dunia. Dan Allah Ta'ala kata syarat mu nak pergi syurga, nak masuk syurga, kena lalui dunia dulu. Bila Allah Ta'ala tengok kita terlampau gairah,
Langsung Allah Ta'ala kata, alastu bi rabbikum. Bila mau turun ke alam dunia nanti, mu nak jadikan aku ini sebagai tempat Rabb, tempat mu jemuk kira, tempat mu bagi tumpuan. Tuhan M kita Tuhan betul-betul nak suka. Adakah mu nak jadikan aku ini bila mu turun ke alam dunia sebagai tempat tumpuanmu, sebagai Rabbmu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Tak ada paling kiri kanan atas bawah. Ya, ya Allah. Ngaku selalu, no. Aku akan jadikanmu sebagai tempat aku jemuk kira, sebagai Rabb. Ulama mentafsirkan Rabb di situ. Adakah bila mu turun ke alam dunia nanti mu nak jadikan aku ini sebagai tempatmu memperhambakan diri? Bila mu turun nanti mu nak jadi hamba aku ke tak? Qalu bala, bagi tentu ya Allah. Mula tempat yang aku jadikan sebagai tempat tumpuan. Aku ini sebagai hamba, mu sebagai khaliq. Comel tika tu, bolak gote solid, juruh bagai nak rak. Nampak? Yang kedua, ulama kata, alastu bi rabb. Adakah aku ni tempat menjemuk kira ke dia? Tempat memohon pertolongan. Mu nak jadikan aku ni tempat memohon pertolongan ke tak bila mu duduk di dunia nanti? Qalu bala. Ya, ya Allah. Allah Ta'ala tanya lagi, alastu bi rabb? Bila mu turun ke alam dunia nanti, mu nak jadikan aku ni tempat punca rezekimu? Qalu bala, bahkan ya Allah, engkaulah ya Razzaq. Bila mu turun ke alam dunia nanti, mu nak jadikan aku ini Rabb. Segala hukum ahkam yang menggunakan tata cara hidup di atas muka bumi ni, mu nak ikut hukum aku ke tak? Qalu bala, bahkan ya Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Tidak kita janji dah ke dulu? Pertama menjanji nak jadikan aku ini sebagai khaliq, tempatmu memperhambakan diri. Jauh sungguh kamu ni jadi hamba aku? Jauh sungguh kamu ni jadi hamba aku? Ikut kawal ke nak main masjid? Ikut kawal ke nak semaya? Dia nak kata ke dia kawal? Dia nak mana kawal? Ikut kawal ke nak meninggal orang ngajar? Dia mau pilih apa kawal? Ikut kawal ke nak main semaya Jumaat, tak semaya Jumaat pun? Dia nak kena kawal? Dia mau khabar kau? Siapa dia suruh main masjid? Siapa dia suruh main dengan orang ngajar? Siapa dia suruh main semaya Jumaat? Siapa dia suruh semaya? Mengkhabar kamu kecil? Ikut kawal-kawal. Dulu mu janji dengan aku ke mana? Mula-mula mu boleh kerja dulu. Masa tu mu duga. Tanya kau tu ya, tanya kau ni ya. Boleh buat kau ni? Boleh. Boleh buat kau ni? Boleh. Boleh belaka. Masa mu tu mu duga itu. Pun bila mu kerja, boleh kerja dah confirm. Mu pergi rayak kau bang mu ikut kawal kan awak. Dia mana ke dia kawal? Khabar aku mu ni. Sebelum mu nak kerja dulu, mu tahu dah. Bila jawatan lagu ni tentulah. Senang pasal-pasal sebelum pukul 8. Kelik lepas pukul 5. Segala arahan daripada ketua jabatan, mu kena turut. Bidang kerja mu pergi. Pun bila boleh kerja, mu pergi bersoal pula ke abah mu. Soal pula ke pegawai-pegawai mu. Dia mau awak sendiri. Ikut kawal kena awak mana? Kau kawal kena main pukul berapa? Dulu apa dia mau?
Boh kata, khabar ke demo ni? Siapa dia? Boh. Demo boh ke kawan boh? Waktu hari tu mu semua tuju belaka. Mu akan jadikan dirimu sebagai hamba aku. Khabar-khabar bila mu turun ke alam dunia, aku ayat dah ke barang dunia ni barang lokal. Mu jangan terpedaya. Ngelah-ngalah kali mu berasa Allahu Rabbi ya Karim, ikut kau Wah, kena ikut orang masjid tak berasa dapur kawan. Nak main zuhur sejik, asar sejik, maghrib sejik, isya sejik, subuh sejik, bening lari Mukhabar kau mungkin cik. Mukhabar. Hari tu kata aku, ya Razak, segala punca rezeki aku. Khabar-khabar mungkin cik gitu. Aku janji dah kan. Siapa yang mengulangi kedatangan dia ke masjid aku, ke rumah aku akan permudahkan urusan-urusan rezekinya. Mu yakin ke tak? Mu ingat mu berhenti 5 minit, 10 minit, mu kerja gitu tu, rugi 10,000, rugi 5,000, rugi 100, rugi 50 riyal. Mu ingat rezeki mu ke? Aku boleh tukar dengan 50 riyal, 10 riyal, 100 riyal. Hak mu boleh tu bukan rezeki tetapi istidraj. Jadi abang ni. Ambil khabar kata. Aku ayat dah. Bila mu turun ke alam dunia, mu akan terpedaya. Ingat molek. Waktu di alam ruh dulu mu kata alastu bi rabbikum qalu bala. Rupa-rupanya malaikat. Hak dia kata wa yasfikud dima. Hak Allah Taala royak tu. Bila gitu mereka kata syahidna. Kakak ni aku tak agak. Ya Allah, izinkan kami untuk mengikuti mereka ini dengan janji-janji mereka. Syahidna, biar kami jadi saksi mereka. Langsung Allah Ta'ala luluskan permintaan adalah rakib wa atik. Tukar tulis. Pasal dia terasa tak sedap dah. Pesen ni, kakak ni belawak. Langsung orang tua kata ke dia, oh, lah ni kena dunia dah. Dulu kecil kat joguh lah. Lah ni kat tak apa nak kelik dah di selising. Engkau selising ke apa ada. Sombong dah lah ni. Engkau ngaji tinggi, pakat tinggi. Rumah di Putrajaya besar-besar. Kereta besar. Engkau di Putrajaya gapo dia? Ada belaka McDonald, KFC, gapo begini. Kelik selising gapo dia ada? Kedatu tu, tapi tu. Tak apa nak kelik dah. Pas masuk dalam kampung pula selut engkau tak kan? Agah dah. Nampak? Mu sudah kena dunia dah tu. Tak khabar ingat dah. Aku ayat dah kan? Aku ayat dah. Mu akan terpedaya. Aku uji mu dengan harta. Mu berasa pitihmu. Mu berasa hartamu. Mu berasa hakmu. Batu mu kedekut. Batu mu nyayat. Sebab tu mu kiki. Mu berasa hakmu. Boboh lah tabur masjid hari Jumaat. Tak lebih pada 10 riyal. Salah boleh lebih sikit, nengung tangga. Masjid ni sekali Jumaat boleh berapa ribu? Ustaz Deng. Kapasiti masjid ni yang merasa dalam dekat 7-800 orang. Cuba bayangkan ada satu masjid mungkin supaya kita juga. Kapasiti dia 900 orang. Sekali Jumaat 8,000 tuan-tuan. Sekali Jumaat 8,000. Cuba bayangkan nisbah berapa seorang ahli Jumaat dia bubuh. Bukan seminggu, bukan 2 minggu. Tanyalah media ni. Dan hamba bersiaran ni pun mungkin email dia dengar. Masjid Cekok Panji yang selalu hamba sebut dalam kuliah-kuliah hamba.
Amba minta izin dengan tu email dia. Amba kata tu email, izinkan amba untuk war-warkan sebagai memotivasikan kepada masjid lain.